Padat mak isi. Nah. Aku dengar cerita shawarma dekat UAE ni legend gila. Jom tengok apa best. I nak shawarma ayam satu. Bagi saya kecil je lah. Alright. Ni apa bos? Garlic. Yarli. Garlic sauce. Yarli sauce. Lepas tu? Ada fries. Oh ni ayam dia? Ayam. Oh ni ayam. Lepas tu? Oh banyak gak ayam ni. Burger sauce. Oh black pepper sauce. Oh so ni sauce apa bos? Chili. Okay ni dah siap bos eh? Siap. Oh shawarma ayam RM6. Alright thank you. RM6 shawarma. Mana korang nak dapat? So jom kita rasa. Bismillah. Apa aku boleh cakap, dia punya rasa way better daripada jenama yang famous tu. Sebab kenapa aku boleh cakap macam tu, it's very juicy lah. Untuk ayam dia pun juicy teruk. Sedap lah. RM6. Kenyang babe. Kenyang gila. Padat mak isi. Nah. Allah. Tak kelekotnya. So kalau korang nak, korang kena datang sini. Apa pun kita santai-santai.